Bersih memberikan grade D kepada pentadbiran pimpinan Anwar Ibrahim. It's the motherfucking Eagle Double G. Ujian 2 tahun kerajaan Anwar Ibrahim hanya mampu mencapai grade D yang diberikan oleh Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (Bersih) pada 21 November yang lalu. Ini mencetuskan perdebatan ramai terhadap prestasi pemerintahan kerajaan Madani yang disifatkan kerajaan sepatutnya mendapat grade yang lebih teruk daripada D jika pemarkahan tersebut dibuat oleh rakyat. Orang kata kira baguslah, Bersih hanya bagi grade D dan bukannya G, gagal kepada kerajaan Madani. Jadi hari ini My Campus Radio bersama-sama dengan pemimpin organisasi besar Bersih iaitu Tuan Pengerusi Bersih sendiri iaitu Encik Faisal Abdul Aziz untuk beliau berespon berkaitan dengan grade D kepada kerajaan Madani. Dan mungkin sebelum kita mulakan, Encik Faisal nak katakan sesuatu sebagai pembuka kata. Silakan Encik Faisal. Baik, terima kasih My Campus Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar sekalian, penonton, saya ingat penting bila kita bicara tentang assessment kepada kerajaan, ia menggambarkan expectation rakyat kepada kerajaan amat tinggi untuk mereka laksanakan reformasi yang dijanjikan dalam pilihan raya. Dan sebelum kita tanya lebih lagi dengan Encik Faisal, saya nak ucapkan ribuan terima kasih atas kesudian bersama dengan My Campus Radio hari ini. Dan tanpa berlengah masa lagi, ajukan soalan pertama buat Encik Faisal. Bagi Encik Faisal lah selaku pengerusi Bersih, adakah PMX kita Datuk Seri Anwar Ibrahim kisah dengan grade yang Bersih bagi ni? Sebab PMX ada mengatakan di sidang parlimen pada 21 November 2004 yang lalu, kata beliau tak apalah Bersih bagi grade D pun asalkan bukan F, kata PMX. Tak apalah Bersih bagi D tapi bukan F. Jadi mudah-mudahan the D, UPSR D, SPRM, SPM esok naik A lah insyaAllah. Jadi adakah dengan pemarkahan ini akan memberi kesan kepada kerajaan ataupun Cik Faisal rasa PMX maupun kerajaan sekarang tak kisah pun dengan grade ini? Baik, sebenarnya kalau kita lihat interpretation kepada kenyataan PMX dan Parlimen itu ada banyak tafsiran. Terutamanya bila mana lanjutan daripada apa yang beliau respon dalam Parlimen, beliau menyatakan bahawa insyaAllah SPM akan dapat A. Maksudnya ada optimism di situ. Jadi pelbagai tafsiran. Jadi tafsiran yang positif kita sebut ialah kemungkinan besar ada niat ataupun ada cubaan untuk menambah baik dalam tempoh 3 tahun yang berbaki sebelum pilihan raya umum akan datang. Dan juga melihat kepada respon daripada beberapa menteri juga yang saya lihat sebenarnya agak positif, menerima kritikan ini dengan baik. Tinggal lagi untuk melihat sejauh mana ianya serius atau tidak. Kita tunggu bermula daripada tahun depan sampai bubar parlimen lah, adakah ianya dilaksanakan ataupun tidak. Sebelum tu Encik Faisal, adakah skim permarkahan ini sesuatu yang baru yang dibuat oleh Bersih untuk kerajaan ataupun sebelum-sebelum ni betulkah kerajaan sekalipun Bersih dah bagi grade ni Encik Faisal? Pemberian grade ni ataupun assessment ni ialah inisiatif daripada NGO supaya kita dapat monitor pelaksanaan agenda yang baik untuk rakyat oleh kerajaan. Dan malah waktu zaman Tun Dr. Mahathir yang kedua iaitu zaman PH kerajaan, Bersih juga pernah membuat assessment penilaian dan sebenarnya hasil yang sama apabila kita turut mengkritik kerajaan Tun Mahathir ataupun PH waktu itu 2018 kerana dalam konteks pelaksanaan reformasi yang amat perlahan, itu juga kritikan yang kita berikan pada kerajaan waktu itu. Jadi bukan perkara baru, perkara yang pernah dibuat sebelum ini. Ialah inisiatif NGO supaya kita di peringkat rakyat boleh monitor dan juga boleh membawa wacana tentang perbaikan yang harus kerajaan lakukan. Mungkin Cik Faisal boleh terangkan sikit apa yang diutamakan dalam memberi markah ni, apa aspek yang Bersih tekankan. Mungkin ada yang cakap kemajuan, progres ataupun hala tuju reformasi ataupun macam mana Cik Faisal? Sebenarnya kita letak 3 premis bila sebut tentang reformasi. Yang pertama dalam isu reformasi pilihan raya, yang kedua reformasi institusi dan yang ketiga tentang civil liberty ataupun kebebasan awam. Jadi itu 3 kriteria utama dengan menilai manifesto janji pilihan raya PH dan juga Barisan Nasional yang berkait dengan ketiga reform ini. Jadi sebab itulah ada orang tanya kenapa tak bagi grade based on ekonomi. Itu bukan ruang area Bersih lah, tapi area Bersih lah melibatkan 3 perkara ini. Dan itulah penilaian kita, assessment kita yang mana kita melihat masih lagi tidak ada progres yang baik dalam aspek reformasi ketiga perkara ini. Ada yang tanyalah, sebelum ni kalau Bersih ada bagi markah tidak diwar-warkan sebesar ini seperti kerajaan Madani kini kan. Kenapa dengan kerajaan sekarang ni Bersih buat press conference, terang-terang cakap grade D je yang kerajaan dapat? Sebenarnya kita dah pernah wawarkan juga dalam
tempoh kerajaan PH zaman Tun M, kita pernah buat press conference dan sebagainya. Cuma tinggal lagi waktu itu mungkin liputan media tidak agak meluas dan juga perkongsian dalam kalangan warga rakyat terutamanya dalam media sosial itu tidak meluas. Tapi hari ini mungkin agak meluas, mungkin dalam konteks semua yang menyebarkan itu meletakkan ekspektasi yang tinggi kepada Datuk Seri Anwar. Itu antara faktor mengapa ianya tiba-tiba tersebar meluas. Bagaimana jika kita nak bandingkanlah antara markah Kerajaan Madani dan kerajaan yang sebelum-sebelum ni? Kalau kita tolak yang ketiga-tiga aspek tadi reformasi institusi, reformasi pilihan raya dan civil liberty ni, kita ambil dalam konteks reformasi ekonomi itu, kita tak nafikan ada perkara-perkara yang signifikan yang dibuat oleh kerajaan. Contohnya sebab tu kalau kita lihat dalam report card yang Bersih keluarkan, ada 8 perkara yang Bersih acknowledge, perkara-perkara yang telah pun ditunaikan oleh kerajaan. Contohnya apabila kerajaan meminda akta audit. Akta audit itu penting apabila memberi kuasa kepada Auditor General untuk audit company-company besar kerajaan termasuk GLC. Sebelum ni GLC tidak ada ruang untuk diaudit oleh Auditor General. Dan juga banyak perkara lain lah. Kemudian ada Fiscal and Finance Responsibility Act. Itu juga diluluskan ataupun diaktakan oleh Kerajaan Madani. Itu perkara yang baik untuk memastikan ada ketelusan, good governance, ekonomi kerajaan. Selain itu juga ada isu-isu lain seperti pindaan perlembagaan tentang kewarganegaraan, walaupun ada elemen-elemen yang regresif, tapi setidak-tidaknya manifesto PH dan juga manifesto BN yang mahu meminda perlembagaan persekutuan, memberi ruang kepada anak, kepada ibu warga negara itu menjadi warga negara automatik. Jadi itu perkara yang memang Bersih acknowledge. Benda besar, kita tak sebut benda tu kecil, benda yang besar, memberi hak kepada wanita dalam isu-isu kewarganegaraan anak dan juga perkara-perkara lain seperti empowerment kepada jawatankuasa parlimen. Tapi selain daripada perkara itu yang tadi Bersih lihat, perkara yang bagi Bersih yang lebih signifikan ialah bila mana kita sebut tentang election ataupun pilihan raya, reformasi pilihan raya. Kerana apa? Kerana perkara ini juga yang sering disebut oleh PH waktu mereka dalam pembangkang. Reformasi institusi, lantikan ketua pengarah SPRM, lantikan ketua pengarah SPR itu harus melalui satu jawatankuasa parlimen, pindaan kepada Akta Kesalahan Pilihan Raya dan juga banyak ketulusan-ketulusan lain yang sebenarnya kerajaan harus lakukan. Bersih keep on cakap agenda pelaksanaan reformasi kerajaan tidak memuaskan, tak dijayakan seperti yang sepatutnya. Adakah ini sebenarnya menjadi sebab utamalah Bersih bagi markah rendah iaitu 45.8% je Encik Faisal? Ya, bagi kami sepatutnya ia menjadi satu wake up call kepada kerajaan, anggota kabinet dan juga ahli parlimen kerajaan, backbenchers. Sebab bila kita sebut 45.8%, dan kalau tengok dari segi metodologi kita, 70% daripada semua tu ialah kita menilai kepada manifesto. Yang tadi saya sebut daripada keseluruhan manifesto secara umum, 8 yang telah ditunaikan, tapi 9 tu masih lagi dalam progres. Contohnya macam Akta Perkhidmatan Parlimen, Pemisahan Bidang Kuasa Peguam Negara dan Pendakwa Raya, dan juga beberapa perkara lain. Tapi yang lain itu masih lagi belum ditunaikan. Jadi itu yang akhirnya membawa kepada produsen yang rendah. Kemudian ada dalam konteks sejarah Perdana Menteri, dalam 5 Perdana Menteri yang terbaru, itu juga kita melihat bagaimana ada penambahbaikan yang harus dilakukan oleh kerajaan hari ini supaya mereka ini boleh bergerak lebih depan. Dan keseluruhan itulah yang membawa kepada markah 45.8% yang membawa kepada D yang bermaksud ialah pelaksanaan reformasi yang terlalu perlahan oleh kerajaan. Kerajaan sekarang baru 2 tahun. Tak ada untuk kita mengadili kerajaan yang 2 tahun ini. Ya, suatu dalam perbandingan kita, sejarah perbandingan, kita buat perbandingan dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau juga menjadi Perdana Menteri dalam tempoh yang kurang 2 tahun. Tapi setidak-tidaknya kita dapat lihat satu reform yang progres yang dilakukan bersama beliau. Tanpa kita menafikan waktu itu ada pembangkang yang kuat, yang berkualiti, yang juga bersama dengan kerajaan waktu itu, iaitu untuk melaksanakan reformasi. Saya ambil contoh, Datuk Seri Ismail Sabri, setidak-tidaknya beliau berjaya untuk membawa Akta Anti Lompat Parti. Jadi itu satu reformasi yang amat penting, sebab sebelum beliau ini kita lihat berlakunya ketidaksebelaan politik, langkah syaratan, pengkhianatan mandat rakyat, bertukaran Perdana Menteri yang kerap. Ini semua disebabkan lompat parti. Ahli parlimen boleh dijual beli secara individu. Jadi sebab itulah pada zaman Datuk Seri Ismail Sabri yang tadi disebut disokong oleh pembangkang yang ketuanya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menoktahkan ketidaksebelaan politik ini
dengan pemilihan ahli parlimen ini dengan setidak-tidaknya adanya Akta Anti Labor Parti. Jadi itu satu value yang signifikan menutup ruang-ruang untuk berlakunya ketidaksebelah politik. Selain itu juga Datuk Seri Sabri berjaya untuk membawa satu perjanjian CDF, memberi equal funding ataupun peruntukan sama rata dengan ahli parlimen pembangkang. Itu satu perkara yang baik, yang mana sepatutnya kerajaan hari ini juga ada ikhtiar untuk memberi ruang peruntukan yang sama rata kepada ahli parlimen pembangkang, melaksanakan Undi 18. Jadi itu antara perkara-perkara yang saya ingat amat signifikan walaupun beliau menjadi Perdana Menteri itu dalam tempoh kurang 2 tahun. Tapi kan Encik Faisal, kita sedia maklumlah kerajaan sekarang adalah gabungan dengan parti-parti lain. Jadi agak menyukarkan manifesto pilihan raya itu sendiri dilaksanakan. Bukankah kita patut bagi peluang lagi untuk mereka tambah baik? Bila kita lihat manifesto sebenarnya kita juga melihat beberapa manifesto parti lain juga sebenarnya. Actually dalam report kita tidak meletak manifesto PH saja. Contohnya manifesto BN yang dinamakan sebagai padu perancangan amal dan usaha. Saya ambil contoh perkara-perkara yang telah pun dijanjikan oleh BN. Contohnya dalam konteks key appointment, lantikan kepada institusi-institusi penting. Ketua pengarah SPRM, mungkin ketua ataupun pengurusi SPR. Dalam manifesto BN sini menyebut bahawa ia perlu dilantik melalui jadualkuasa parlimen. Jadi sebenarnya perkara itu bukan hanya dalam manifesto PH tapi juga dalam manifesto BN. Kemudian separation ataupun pemisahan bidang kuasa program negara dan pendakwa raya yang hari ini sedang berlakunya sesi libat urus. Itu juga dalam manifesto BN, selain daripada Political Financing Act ataupun Akta Pendanaan Politik untuk mengawal kewangan parti-parti politik ini, juga ada dalam manifesto Barisan Nasional. Jadi itu antara contoh yang sebenarnya bagi saya perlu untuk dilaksanakan, dan itu dikira sebagai low hanging fruit lah. Bukan ada perbezaan dari segi pandangan kedua-dua coalition kan. Jadi itu yang saya fikir perlu untuk dilihat, dan yang lebih penting ialah apabila kerajaan hari ini berkuasa dengan Barisan Nasional, apalagi ada ruang-ruang yang sudah pun dipersetujui oleh Barisan Nasional, ia harus dilaksanakan dengan baik tanpa ada masalah ataupun isu untuk ia dikuatkuasakan. Encik Faisal, macam mana pula dengan statement dari Setiausaha Politik Menteri Kewangan sendiri iaitu Muhammad Kamil Abdul Munim yang mengatakan bersih, gopoh dan berat sebelah mengetepikan fakta dan pencapaian terkini kerajaan perpaduan. Orang kata mungkin ialah ada yang masih belum tercapai tapi at the same time banyak lagi yang telah dijayakan. Kenyataan beliau mungkin banyak merujuk kepada faktor ekonomi. Jadi satu yang awal premis kita dah sebut, kita tidak menyebut tentang ekonomi. Satu, kerana dalam konteks ekonomi, saya ingat kerajaan boleh hire banyak pakar ekonomi, penalisis ekonomi, bank, malah international investor dan juga international analyst juga boleh memberi rating. Jadi kerajaan ini memiliki banyak ruang untuk membuat rating ekonomi. Dan memang kita tak nafikan dalam isu ekonomi ini, contohnya suku akhir 2024 ni pertumbuhan kita 5.3%, kemudian direct investment kita pun meningkatlah sehingga dalam 160 bilion. Jadi itu perkara yang bagi saya satu benda yang positif apabila kerajaan hari ini berjaya menggerakkan ekonomi ke arah yang lebih baik yang mungkin kita tidak jangka. Namun penilaian bersih ini bukan dalam aspek itu, tapi dalam aspek yang kita perjuangkan selama ini dalam isu pilihan raya, isu institusi, demokrasi dan sebagainya. So kita nak tahu jugalah Encik Faisal, apa rancangan bersih nak buat sekarang? Adakah akan buat bersih 6 jika kerajaan masih tidak melaksanakan reformasi ini? Buat masa ni kita meneruskan engagement. Situasi hari ini ataupun dalam situasi seminggu dua ni, kita banyak mendapat ruang sebenarnya daripada media, malah media yang mungkin pro kerajaan, untuk kita merancangkan perbincangan tentang performance kerajaan. Malah kita juga menerima feedback yang baik juga daripada ahli parlimen backbenchers. Malah semalam kami sempat jumpa YB Hassan Karim yang juga saya fikir ahli parlimen PKR yang amat kritikal terhadap kerajaan. Bagi saya satu benda yang baik, mungkin kali pertama dalam sejarah kita memiliki ahli parlimen kerajaan yang amat lantang mengkritik kerajaan. Jadi dalam konteks demokrasi itu good governance, tata kelola yang baik, itulah perkara yang harus berlaku. Walaupun dulu mungkin zaman Barisan Nasional itu tidak ada ahli parlimen yang lantang mengkritik kerajaan sendiri, tapi hari ini kita ada. Jadi itu antara contoh yang saya fikir ruang yang ada untuk kita terus engage. Selain daripada semalam kita juga bertemu dengan YB Datuk Seri Mujahid, seorang ahli Dewan Negara juga. Kita bincang tentang strategi untuk melaksanakan reformasi melalui bukan hanya sebagai parti komponen PH, iaitu beliau ialah daripada Parti Amanah,
tapi juga dalam ruang Dewan Negara, Senate, apa yang boleh kita maju ke depan. Jadi saya melihat susulan daripada report yang dikeluarkan, ramai dalam kalangan ahli parlimen kerajaan melihat ia sebagai satu wake up call, satu perkara yang positif, dan mereka boleh bersama dengan kita dalam memainkan peranan yang terbaiklah untuk kita jayakan agenda ni. Dulu Anwar Ibrahim berarak dengan Bersih pada tahun 2011 dan 2012, berjalan bersama dengan pucuk pimpinan Bersih. Orang kata Bersih dan Pakatan ni tidak berpisah lah. Kini dengan grade yang orang kata agak teruk ni, adakah Bersih mula menyesal menyokong Pakatan, Encik Faizal? Dia sebenarnya bagi kita, orang memang melihat ramai yang bersama Bersih ialah mereka yang menyokong Pakatan. Jadi itulah yang menjadi persepsi. Malah kita pernah bersama dengan PAS pada tahun 2007. Kemudian apabila Pakatan Rakyat dibubarkan jadi Pakatan Harapan, PAS tidak lagi bersama. Malah pada tahun 2018 Parti Bersatu yang hari ini membangkang juga bersama dengan Bersih. Jadi dalam aspek politik ini, Bersih ini sebenarnya non-partisan. Bersama dengan mana-mana parti, mungkin belum lagi bersama dengan UMNO lah. Sebab sepanjang Bersih bersama pembangkang ini, UMNO lah masih lagi belum menjadi pembangkang. Tapi kita pernah bersama UMNO selain daripada demonstrasi. Malah kalau saya nak kongsikan waktu 2018, waktu Tun Mahathir jadi Perdana Menteri zaman PH, memang Bersih kita engage bersama dengan UMNO. Khususnya waktu itu saya sendiri bersama dengan pimpinan Bersih bertemu dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang merupakan Presiden UMNO, dan juga waktu itu Setiausaha Agungnya Tan Sri Anwar Musa. Waktu tu kita bincang tentang apa yang boleh kita buat untuk memastikan kerajaan ini benar-benar demokratik, melaksanakan janji. Jadi itu tahun 2018, waktu tu saya masih lagi sebagai Timbalan Pengerusi. Jadi pernah bersama UMNO, tapi bukan perarakan, tapi setidak-tidaknya dalam beberapa siri perbincangan. Balik kepada persoalan, adakah menyesal ataupun tidak? Saya fikir bagi Bersih, mungkin bagi rakyat yang bersama Bersih, kita menyokong mana-mana parti bukan sebab kita mahukan mereka ini semata-mata berkuasa. Tapi kita menyokong parti itu sebab kita mahu mereka ini melaksanakan reformasi. Jadi sebab itulah bagi Bersih, apabila kita lantang bersuara menentang ataupun mengkritik kerajaan yang tidak melaksanakan reformasi, bermaksud kita tetap dengan pandangan kita yang jelas, iaitu memberi sokongan kepada kerajaan, memberi sokongan kepada mana-mana parti pun atas dasar tanggungjawab. Jadi tidak timbul isu ketaksuban Bersih terhadap mana-mana parti, tapi atas asas kepercayaan kita ataupun kepercayaan aktivis-aktivis Bersih menyokong parti tertentu ni untuk mereka melaksanakan reformasi. Dan sebab itulah Bersih bersama dengan teman-teman yang lain, kita bersuara sebab kita ingin mengingatkan mereka bahawa sokongan ini bersyarat. Bukan sokongan mutlak, tapi sokongan bersyarat, iaitu dengan implementasi reformasi. Cik Faizal, sekiranya ada pemimpin daripada Pakatan mahupun PN lah nak join protes Bersih kalau ada lah, adakah Bersih akan terima, Cik Faizal? Sebenarnya kita terbuka untuk engage, dan juga mungkin kalau sebarang protes. Malah contohnya macam kerajaan hari ini cuba untuk meminda Akta Komunikasi dan Multimedia. Jadi contohnya kalau ada sebarang protes, malah besok ada beberapa NGO bersama Bersih untuk menyerahkan memorandum kerana isu libat urus yang tidak dibuat dengan kemas. Jadi kalau ada mana-mana parti yang ingin bersama bersolidariti, kita amat menganalokan. Tinggal lagi, bagi kita yang paling penting ialah objektifnya jelas, iaitu untuk kita fokus kepada akta yang dipinda itu, bukan untuk leverage pada politik. Maksudnya bukan untuk politisasi isu itu, tapi lebih kepada memastikan suara rakyat itu dibawa ke depan. Jadi sebab itulah bila kita sebut tentang engagement yang baik, kita masih lagi meneruskan kerjasama, dan kita mahu lebih baik dalam konteks pertemuan dan juga engagement dengan semua parti termasuk pembangkang dan juga bebas. Ada yang kata yang Bersih ni lebih Gen Z dan millennial sekarang. Tak macam dulu lah Bersih ada Maria Chin dan Datuk S. Ambiga kan. Orang kata semua organisasi ahli Bersih dah hilang semua barisan utama kepada kerajaan Pakatan. Jadi apa respon Bersih yang Bersih sekarang dah lebih millennial? Saya ingat zaman berubah dan bila milenial saya pun tidaklah muda sangat, tapi masih lagi kategori bawah 40 tahun lah. Tapi walaupun tak terlalu muda. Ya, saya ingat kita harus fikir ke depan. Sejak Bersih 1 dilancarkan pada tahun 2007, kita telah makan masa hampir ataupun mungkin lebih kurang 20 tahun. Bersih 1 hingga hari ini. Dan sudah pasti cabarannya berubah. Cabaran banyak. Bila kita sebut dalam cabaran ni, satu mungkin kelelahan politik. Orang yang sudah tidak minat untuk bicara tentang politik,
Sebab apabila berlakunya langkah Sheraton, apabila berlakunya kita sebut sebagai ketidaksebelah politik, rakyat mula putus harap apabila PH ditumbangkan. Kemudian selain itu isu COVID-19, orang lebih suka terlibat secara online, tidak lagi terlibat secara fizikal. Kemudian juga perubahan generasi cara fikir. Jadi sebab itulah bagi Bersih penting untuk kita sentiasa merekrut ataupun untuk kita membuka ruang kepada generasi-generasi yang terkemudian untuk mereka terlibat. Malah lebih baik untuk mereka yang juga membantu kita menjadi penentu corak pergerakan Bersih. Kalau kita mengekalkan cara fikir generasi 2007, kita masuk ke alam hari ini, sukar sebenarnya untuk Bersih kekal relevan disebabkan cabaran-cabaran yang tadi saya sebut. Malah saya sendiri pun mungkin dalam tempoh 5 tahun akan datang saya juga tidak relevan. Jadi ia akan terserah kepada generasi Bersih akan datang untuk menentukan corak. Jadi perbezaan geopolitik, perbezaan senario semasa yang tadi saya sebut COVID-19, kemudian perbezaan cara fikir generasi itu amat penting untuk kita tekankan bagi memastikan Bersih relevan pada masa akan datang. Soalan terakhir yang buat Encik Faisal. Rata-rata rakyat bersetuju dengan grade D yang Bersih berikan ni. Tapi ramai juga yang berpendapat, ramai juga yang cakap kenapa Bersih tak bagi grade G je terus ataupun F. Adakah Encik Faisal rasa ini signal lah yang rakyat mula muak dengan kerajaan sekarang? Sebenarnya bagi kita, bila kita buat assessment secara adil. Jadi kalau kita kata gagal ataupun fail, itu bagi saya tidak adil juga. Suatu kalau kita lihat report yang kita keluarkan, memang kita listkan penambahbaikan. Memang ada penambahbaikan yang dilakukan oleh kerajaan. Dia tadi disebut Fiscal Responsibility Act, kemudian adanya akta audit, selain daripada pindaan perlembagaan kewarganegaraan, walaupun tadi ada perkara-perkara yang di luar jangkaan. Kemudian ada juga penambahbaikan dalam banyak aspek. Jadi sebenarnya bila kita memberi grading, maksudnya kita cuba untuk berlaku adil, rasional. Sebab paling penting, saya selalu sebut di sini, apabila kita mengkritik, kita tidak mengkritik kepada individu. Dan juga bukannya kritikan Bersih itu bukan semata-mata politically motivated. Jadi mungkin kalau setengah individu, setengah masyarakat yang terimbau dengan politik ataupun mungkin atas asas politically motivated, dia sama ada akan mengkritik Bersih kerana memberi grade terlalu tinggi, ataupun mungkin dia mengkritik Bersih kerana memberi grade terlalu rendah. Tapi bagi Bersih, kita bukan politically motivated. Bila kita buat assessment, kita cuba untuk berlaku adil dengan kerajaan dan juga mungkin dengan pembangkang. Walaupun satu dalam konteks ini, kita juga apabila kita mengkritik pembangkang, kita juga cuba untuk mencari ruang supaya pembangkang ini boleh diberdayakan. Sebab dalam report yang kita keluarkan juga, ada part yang kita mengkritik kegagalan pembangkang juga untuk menjadi check and balance. Saya bagi contoh, dalam tempoh 2 tahun mereka menjadi pembangkang, hari ini masih belum ada bajet alternatif yang dimentangkan oleh pembangkang. Jadi dia menjelaskan bahawa tidak ada keseriusan dan juga kemampuan di mata rakyat untuk pembangkang menjadi pembangkang yang efektif. Tapi dalam masa yang sama, Bersih menggesa kerajaan untuk menghormati suara pembangkang. Contohnya paling mudah ialah dengan memberi peruntukan sama rata kepada ahli parlimen pembangkang. Jadi kita cuba berlaku adil kepada kedua-dua pihak, kepada kerajaan, kepada pembangkang. Dan akhir sekali bagi kita, rakyat yang decide. Cuma tinggal lagi rakyat itu kalau melihat assessment Bersih itu based on politik punya inclination, dia akan sama ada kritik kerana terlalu rendah ataupun terlalu tinggi lah. So Encik Faisal, assessment ni memang untuk kerajaan ataupun akan ada buat untuk pembangkang juga? Assessment untuk pembangkang. Ya, sebenarnya memang ada. Cuma untuk pembangkang ni kita tak bagi grade sebab mereka ini pembangkang lah, bukan kerajaan. Dan sebenarnya selalu saya sebut, pembangkang ni kalau kita nak bagi grade ini sebenarnya terlalu mudah. Sebab kerja pembangkang ni mudah tak macam kerja kerajaan. Kalau mereka ini perform di parlimen, mereka ini perform dalam jadualkuasa parlimen, mereka ini memberi alternatif polisi yang baik, mereka ini membentangkan bajet alternatif, jika mereka ini dapat berfungsi sebagai shadow cabinet, mereka ini boleh dapat A dengan mudah. Tapi masalah yang berlaku ialah perkara yang kita expect, yang rakyat jangka supaya kerajaan buat seperti itu masih lagi di bawah jangkaan lah. Dalam memberi penilaian untuk assessment ni, siapa di sebalik yang bagi markah ni? Bersih sendiri ataupun ada agensi-agensi lain? Sebenarnya memang Bersih segi. Kita bincang dalam tim sekretariat dan juga ahli jawatankuasa SC lah, Joint Committee. Dalam perbincangan itulah kita melihat satu persatu poin-poin manifesto
dan juga apa yang berlaku dalam tempoh 5 tahun 5 Perdana Menteri. Jadi itu yang kita buat assessment yang dibincang dan diputuskan bersamalah dalam steering committee iaitu Berjawatkuasa Pemandu Bersih. Berapa lama Encik Faisal masa yang bersih ambil itu? Adakah 2 tahun tu? Tak 2 tahun tu dah buat? Sebenarnya assessment ini tidaklah terlalu sukar sebab kita telah pun memantau pergerakan reformasi ini sejak Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri kan. Jadi apabila kita dapat assessment tu bukanlah sukar untuk kita mencari balik apa yang dibuat, apa yang belum dibuat. Dan benda tu pun sudah pun dalam pemantauan bersih sebelum ni. Okey, sebenarnya tadi tu soalan terakhir ya buat Encik Faisal. Kita dah pun sampai ke hujung show untuk topik kita hari ini, Grade D yang bersih berikan kepada Kerajaan Madani. Di kesempatan ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Encik Faisal Abdul Aziz selaku pengurusi bersih sendiri atas kesudian untuk bersama dengan saya hari ini memberi respon tentang isu yang berlaku. Baiklah, itu sahaja daripada Yaya dan tim My Campus Radio. Kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik untuk dibahaskan bersama-sama. Hanya di My Campus Radio, jom berubah bersama.